3,000 kaki persegi, tapi mahu mereka ini mahu dibayar 400 dan ditekan supaya terima. Pada kadar 400 ini adalah satu kata orang, satu kezaliman yang bersindiket, merampas dan menekan orang Melayu. Jadi sepatutnya apa-apa pun pembangunan yang dibuat, mesti pemilik asal tanah inilah rakan kongsi yang utama. Tak ada tanah, mereka tak boleh buat. Sepatutnya ia berakhir dengan keadaan pemilik asal lah yang menjadi kaya raya. Jadi ini perlu diperhatikan. Selalu kerajaan menunjukkan contoh tentang keperluan kepada pembaharuan semula bandar dengan merujuk contoh-contoh seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan. Singapura, Hong Kong dan Taiwan adalah negara-negara yang tak cukup tanah. Negara kita masih banyak tanah. Mengapa mahu dipadatkan lagi? Sedangkan pembangunan seperti mana yang disebut tadi, kita boleh mengekalkan identiti kita, dan kita ada contoh di dalam negara kita. Kampung Moten di Melaka, ia menjadi satu tarikan. Kerajaan mengeluarkan sedikit bajet, orang datang daripada luar mahu melihat identiti Malaysia. Dalam masa yang sama, ruang yang sama kepada pemilik asal dia, supaya mereka boleh melakukan kegiatan ekonomi, menjadi kaya, menjadi usahawan, buka restoran, buka apa-apa, itu boleh dilaksanakan. Satu lagi, saya tertarik dengan strategi TUN, dengan memindah perkara-perkara yang menambahkan kesesakan di dalam Kuala Lumpur pada satu ketika, dengan memindahkan pusat pentadbiran, dengan mewujudkan Putrajaya. Kita ada kawasan yang kita boleh bangunkan. Mungkin sudah masanya kerajaan memikirkan aspek-aspek tertentu yang boleh dipindahkan di tempat-tempat lain yang supaya mengurangkan kesesakan. Misalnya saya bagi contoh, dulu zaman TUN dulu kita ada wawasan kemakmuran bersama supaya kita boleh menseimbangkan pembangunan ekonomi di negeri-negeri yang lain. Apa salahnya bagi perkara-perkara berkait dengan pentadbiran, petroleum, industri petroleum dan sebagainya, pergi ke negeri-negeri yang berkenaan. Begitu juga sawit dan sebagainya, pergi ke negeri-negeri yang berkenaan. Jadi dengan cara itu kita dapat menseimbangkan pembangunan. Berhubung dengan soal ketidakmampuan orang Melayu untuk membeli kuota Melayu ataupun mempertahankan tanah-tanah reserve Melayu, saya rasa sudah tiba masanya kita memikirkan satu entiti yang didanai secukupnya supaya boleh memegang dahulu sebelum dilepaskan kepada pembeli daripada